Alamak. Jumpa dia tengah nyorokkan batap. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke dalam channel Mr. Dude Cem. Hari ni Cem nak main hide and seek dengan kawan-kawan Cem. Siapa lagi kalau bukan Mat Pro dan Aish Gaming. Mat Pro, say hi sikit. Hi guys. Aish Gaming, say hi sikit. Hi guys. Okey, untuk round pertama ni, Cem akan jadi dulu. Cem akan cari diorang. Cem akan bagi masa 20 saat untuk diorang bersembunyi dalam hotel Cem. Jom kita mulakan. Dah ke belum? Dah. Cem akan adjust kepada first person view, okey, supaya permainan ini adil. Okey, syarat dia, you all tak boleh lari dari tempat lain sementara Cem cari, okey? Okey, touch me to open the door. Okey, touch. Okey. Kat mana agaknya dia orang sembunyi ya? Ha, you never catch me. You don't know. Wait till I come to you, yeah? Alamak, jap. Okey, pintu ni dah boleh buka. Okey, first Cem akan cari dulu dekat dining area ni. Mana tahu dia orang dah nyorok bawah kerusi kan? Oi, tak ada. Clear. Tak ada. Okey, kat sini tak ada. Tengok kat dapur. Cak. Oh, tak ada juga kat sini. Okey, tak apa. Dekat dapur tak ada. Okey. Sekejap, Cem adjust balik view. Okey. Lock siap-siap. Tak ada kat sini. Okey, maksudnya dining area tak ada tau. Kat mana kan diorang nyorok ni? Mesti kat bilik kot. Ke kat kolam? Sekejap. Alang-alang kat kolam ni macam tengok dulu. Syak! Tak ada guys. Tak ada. Sekejap. Kolam ada kat belakang ni kan. Okey, mustahil lalu celah ni. Okey, tak ada juga. Alright, tak apa. Kita naik level 1 dulu, okey? Kat mana kat yang diorang cari? Bawah tangga? Pun tak ada. Okey, level 1. Nampaknya mungkin bilik 101. Berdebar-debar guys. Mungkin kat toilet kan? Jumpa dah Aish. Yeay. Jumpa dia tengah nyorokkan batap. Aish, jom ikut Cem cari Jom. Mat Pro pula Okey. Alright. Kat malam ni ke? Tak ada. Macam Aish dah tanya. Cem boleh cari Mat Pro juga ke? Ikut belakang je. Awak tak payah cari. Biar Cem yang cari. Okay. Kat mana Kalau nampak jangan bagi tahu tau. Biar Cem yang cari. Nanti tak aci kan. Okey, dalam ni ke? Pun tak ada. Tak ada guys. Di manakah dia? Sini kah? Pun bukan. Dalam ni kot. Kau ada tempat rahsia ni. Boleh jadilah guys. Boleh atas lagi mungkin. Okay, jom kita naik atas. Boleh tahan besar juga hotel Cem ni. Ni kalau bagi masa Cem seminggu ni, lagi besar hotel Cem buat ni. Hotel yang Cem buat ni actually dalam masa 1 jam je. Not bad kan guys? Not bad lah kan? Okay. Pun tak ada dekat sini. Sebelah kot. Yang ni pun tak ada. Wow. Mat Pro tak boleh lari tau daripada tempat tu. Kalau tak dikira tak aci, okey? Ya, saya dah nampak Cem daripada bawah ni. Oi, jangan cakap, dah bagi tahu dah kat atas. Mantap. Dia dah bagi tahu sendiri guys, dia reveal dia kat level atas. Okey, jap lagi Cem sampai. Kat atas. Okey, satu lagi. Takkan kat sini Oh. Ini dah level lain. Rasa dah Cem dah naik dekat tingkat tadi, tingkat ground floor. Tingkat 1, tingkat 2 ni, tingkat 3 ni rasanya ni. Okey, tak ada juga guys. Okey. Mungkin tingkat paling atas kot, swimming pool kan. Pun tak ada. Okey. Sekejap. Cem adjust balik view dia. Okey, mungkin kat atas. Kita akan naik level kolam tau. Okey. Kat mana dia menyorok ni? Kat kolam pun tak ada guys. Mana ni? Kat mana guys? Wow. This is insane. Mana ya?
Wah, Cem tak jumpa. Mana Mat Pro ni? Mana Mat Pro? Lari tak boleh lari tau. Tak lari. Saya tak sentuh pun Mana dia sponsor ni? dia. Wish. Mana Macam Mana Cem yang kalah di sini. Alamak, Cem terpaksa turun bawah ni. Wow, tak jumpa lah kat mana ya. Give up je lah Cem. Okey lah, Cem give up lah. Okey, awak kat mana ni? Pergi kat depan hotel. Saya tak nak bagi saya punya tempat terbongkar. Okey. Okey. Kita tunggu depan hotel Mana dia dah? Okey, mana awak? Uish, dia lagi pro lah. Dia tempat yang kita buat hotel ni. Dia tahulah tempat sorok yang dah keluar dah. Kat mana tu Jap. Hai. Cem tak puas hati. Dia menyorok kat mana ni? Tak apa. Jom kita mulakan round 2. Nak mula round tu dah? Okey. Round tu saya jadi. Okey. Bukan round tu Ais jadi. Sebab kan tadi Ais yang Cem jumpa pertama kan? Okey. Jom semua keluar dulu. Jom. Round 2. Kita mulakan round 2. Okay, Cem personal view. Okey. Okay, ready? Dah mula ke? Kira 20 saat. Dah mula ke Aish? Kalau dah Dah. mula kami nak menyorok ni. Okay, menyorok. Silakan. Okey, jom Mak Pro. Mak Pro ada lokasi sesuai ke? Ada sini. Okey, kita follow dia. Kat mana agaknya dia menyorok dia? Rasanya Cem dah lalu sini tadi. Ke mana tu? Jatuh pula. Kejap. Saya terjatuh. Cem pun sama jatuh. Sekali lagi sekejap. Terjatuh. Cem ikut lokasi rahsia Mat Pro. Sekali memakan diri guys. Okey, dia ada nyorok kat sana. Cem kat sini, okey. Alamak, tak ada ruang lah. Tak ada ruang guys. Okey, tengok jap. Sini boleh tak? Baiklah tu belum. Time up. Pun tak boleh guys. Belum. Sikit lagi. Dah. Cem kat sini. Okey, jap. Okey, dah. Kami semua dah. Dah. Okay. Jom kita tengok dekat cafeteria. Tak ada. Tempat masak pun tak ada. Yang api je ada. Macam suspend ni. Ah. Janganlah Ais sampai sini. Okey, jom tengok kat swimming pool. Sini diorang cakap ada jatuh mesti je orang turun kat tepi-tepi. Jumpa! Senang je. Ais jumpa siapa? Jumpa Mak Pro dah. _iPad. Nampaknya. Mr. Ducem pula. Cem akan terus tinggal kat sini senyap je. Diam-diam je kat sini. Okey guys. Mana? Sini. Aduh. Dah nampak dah. Semua dah kumpul cepatnya. Round 2 ni cepat betul lah. Okey, Mak Pro pula jadi. Kami sedia untuk semua keluar balik. Tempat ni dah tak berfungsi lah. Mungkin sebab tadi jatuh. Tu yang Ais tahu kat mana. Okey, semua kumpul luar. Okey, ni mesti senang je ni. Okey. Okey. Dalam kiraan 20, 19, Okey, jom cepat. 18, 17, 16, 15, Lama pintu tak buka. 14, 13, 12, 10, 9, Cepat guys. 7, 6, 5, Cepat guys. 3, 2, 1. Tak masa untuk sorok dah tamat. Sekejap. Bagi Cem lagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tak jumpa lagi tempat ni guys. Okey, jumpalah.
Tak siapa boleh jumpa ni. Pot ni macam okey je ni. Okay, Cem menyorok kat sini guys. Senyap-senyap je. Mungkin dia tak jumpa tu. Mantap. Mudah-mudahan Aish pun nyorok tempat yang padu juga. Lawa tempat tu. Okay, kita tenang je kat sini Cem nak zoom out. Nak tengok kat mana agaknya. Wow. Dia tahan besar ya. Cem menyorok kat sini guys. Saya rasa makro iPad dah sampai dekat atas ni. Saya tahu Ais berada di mana. Boleh tahan lama ya Mat Pro cari. Mungkin. Jumpa. Kenapa? Cem nampak. Alamak. Oi. Okay, yang ini Cem rasa dia memang takkan jumpa punya. Cem guarantee. Ada orang dia nak tengok makan kita lah. Visitor. Biarkan. Mungkin dia nak join sekali tu. Okay, teruskan pencarian. Cem masih menunggu kat sini. Mana agaknya diorang guys? Mana sorok ni Carilah. Cem nyorok tempat A+ punya. Ya betul. Takkan jumpa punya. Alamak. Tapi Okey. macam mana boleh zoom out? Okey. Lagi 5 minit tak jumpa, kira Cem menang tau. Nampak macam Cem boleh menjuarai ni. Mungkin ada kat sini kot. Sini. Apa pula ni? Jangan sibuk kat sini. Aduh. Aish jangan sibuk sini. Boleh. Jangan sibuk sini. Aduh, ya Allah. Janganlah ni pot Cem. Habislah. Aish saja spoil tau. Dia spoil tempat Cem sorok ni. Hampir betul. Saya rasa Ais tu kat sini tadi. Mana Ais? Baik dia dah keluar balik. Oh, lega. Cem lega. Bahaya guys. Nampaknya lagi 4 minit. Alah, dah hilang 1 minit dah. Tak jumpa ke? Sekejap. Lama ni Cem tunggu ni. Cem menang je lah Bagi je lah Cem menang. Tak boleh. TV is connecting. Aduh. Nampak guys. Nampak dia guys. Nampak? Come on lah. Cem penat fikir tau tempat ni. Oh. Aduh, ini mesti Aish ni pasal kaki Aish panjang sangat. Aduh. Habislah tempat persembunyian Cem. Akan ditemui di situ. Wah, tak boleh nak lari dah guys. Diam kat situ. Aduh, kacau lah. Aish kacau. Aish gaming kacau.
Lagi satu tinggal. Okey lah, macam reda je Kalau ada jumpa kira macam reda je lah. Ready? Tulu? Aish bagi tahu, siut lah adoi. 1, 2, 3. Alamak. Dah nampak. Aduh. Aish spoil lah. Okay guys, sebelum kita tamatkan penggambaran ni, jom kita naik atas main gelongsor air. Jom. Go. Let's go. Semua follow Cem. Mari. I'm just going to kill. Okey lah guys, sampai di sini sahaja rakaman video kali ini Hide and Seek. Cuma nak main glosor dulu. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Semua dah tumbang dalam swimming pool Cem. Bye semua. Bye.